Kau submit minggu depan. Ni macam aku je. Oh ada. Ni macam aku je. So benda ni aku jaga. Faham. Start daripada aku buat, aku jaga. Okay. Aku tak janjikan bulan bintang, tapi aku cakap minggu depan aku submit. Minggu depan aku submit. Macam tu. Kira due date tu memang kau jaga betul-betul. Aku jaga betul-betul. Okay. Aku always respond cepat. Orang WhatsApp aku respon cepat. Okay. Ni semua aku jaga servis. PR lah. PR tu semua aku jaga. Faham. Dan customer tu akan stick dengan kau. Faham. Dan daripada situ akan datang peluang job yang lain. Itu je sebenarnya kini. Sebab aku kenal ramai content creator, member-member aku yang famous lah. Ada ratus ribu follower TikTok apa benda. Job tapi tak ada. Tak konsisten lah. Job tak ada. Sebab apa? Tak konsisten. Feeling influencer. Okay. Faham. Edit tak seberapa. Nak macam ni, malas. Nak orang bayar tinggi, tapi buat lepas tu nak buat ala-ala. Sebab dia rasa dia feeling famous. Okay, faham. Kau duduklah situ mereput. Dia macam tu. Sebab Betul? kalau zaman sekarang influencer ni macam tiap-tiap minit ada yang baru. Yes, betul. Kejap keluar yang ni, entah siapa-siapa, entah tiba-tiba ratus ribu. Yes, betul. Sebab tu sekarang ni, kalau zaman sekarang kau tengok trend dia, semua orang nak famous.